Bantuan khas keuangan sebanyak 2 bulan gaji yang diumumkan Kerajaan Negeri Pahang benar-benar membawa kelegaan kepada penjawat awam Negeri Pahang. Bagi Puan Nur Asiah Muhammad Rafizi, Ketua Pembantu Takbir yang bakal bersara, bantuan ini amat bermakna kerana meringankan pelbagai keperluan di penghujung perkhidmatannya. Alhamdulillah, rasa suka, sangat happy sebab kita semua dapat bonus 2 bulan. Yay, yes. Semoga Pahang kita di bawah pentadbiran ni akan terus maju jaya dan kami ni boleh dapat lagi banyak bonus. Sangat-sangat membantu, banyak kegunaannya, banyak keperluannya dan alhamdulillah, syukurlah. Dah pasti dan saya yakin dengan adanya pemberian bonus ni dia pasti akan dapat meningkatkan lagi kualiti kita sebagai pejabat awam lah. Sementara itu, Puan Madiatul Arafah Ahmad Rosidi dari bahagian pengurusan sumber manusia berkata, bantuan ini membantu persiapan anak-anak kembali ke sekolah serta persiapan Ramadan dan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okey, kami menyambut baik atas pengumuman bonus yang diumumkan oleh Tok Wan sebagai kami penjawat awam di Kerajaan Negeri Pahang. Merasakan insentif yang diberikan ini adalah sebagai satu lonjatan kepada kami untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat dan meningkatkan perkhidmatan yang kami berikan supaya berbaloi dengan apa insentif yang telah diberikan oleh Kerajaan Negeri. Dengan bonus yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Pahang ini sedikit sebanyak dapat membantu penjawat awam Kerajaan Negeri dalam membuat persediaan untuk anak-anak kembali ke sekolah, persiapan bulan Ramadan dan Hari Raya. Terima kasih Tok Wan. Pahang First. Pengumuman berkenaan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail ketika membentangkan Belanjawan Pahang 2026 di Wisma Sri Pahang. Siapa kata Pahang tidak menjaga rakyat? Lihat apa yang Kerajaan Negeri Pahang berikan kepada anda. Terima kasih Tok Wan. Pahang First.